Bila bengkak ni, jangan sesekali kita urut noh. Dia tak boleh urut. Kita kena tunggu bengkak tu surut dulu nah. Ni kaedah kita nak surutkan bengkak tu nah. Insya-Allah. Ni tiap dah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ni melung tembaga suasa noh. Apa khasiat dia nah? Jom kita tengok. Ni kita ambil dulu daun dia ni. Bismillah. Untuk selai daun ni, kita boleh pakai 2-3 kali juga noh. Insya-Allah. Tapi kena kerat-kerat lah noh. Kena pandai-pandai. Ni kita nak guna untuk 2 kaedah. Satu yang guna ialah yang jenis hancur punya noh, yang mana kita akan tenyih dia sampai hancur, lumat, lepas tu kita tempek. Dan satu lagi kita guna teknik salai noh. Kita insya-Allah kita akan tunjuk kaedah dua-dua ni lah. Kita belah dulu. Bismillah. Kita buang urat tengah, kita buang noh. Boleh dah ni nampak. Ni kita layak di atas piring lah. Ni elok nampak dia lebih. Daun ni lebih. Dia banyak masak, ambil sikit sapu. Bismillah. Kalau yang ada luka tak disarankan untuk guna yang jenis teknik hancur ni noh. Kalau yang ada luka disarankan guna yang jenis ni. Memang. Tu yang jenis panjang tu nah. Okey. Campur minyak masak sikit lah. Nampak? Ambil minyak masak sikit. Buah dan 2-3 titik. Bismillah. Gel-gel dah. Lepas tu nanti tempel lah di tempat yang bengkak tu noh. Okeylah, sekadar tu dulu. Harap bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.